Pernah tak anda tengok pelajar-pelajar dalam kelas, nampak macam bosan, tak bersemangat? Hari ni kita nak tengok macam mana kita boleh ubah bahan mengajar yang pasif tu jadi satu pengalaman yang betul-betul dinamik dan interaktif. Jom kita mulakan. Okey, cuba bayangkan. Dekat satu belah, kita ada pengajaran tradisional. Komunikasi satu hala je. Cikgu cakap, murid dengar. Agak pasif kan? Tapi dekat belah lagi satu, ini yang kita nak capai. Satu ekosistem pembelajaran di mana pelajar terlibat secara aktif, bekerjasama dan eksplor sendiri kandungan tu. Inilah masa depan pendidikan. Jadi, persoalan paling besar sekarang, macam mana kita nak rapatkan jurang ni? Macam mana kita sebagai pendidik boleh ubah bilik darjah kita jadi satu ruang yang lebih dinamik dan betul-betul berkesan untuk pelajar kita? Tapi sebelum kita boleh bina jambatan tu, kita kena faham betul-betul dulu apa beza antara pembelajaran satu hala dengan pembelajaran yang betul-betul interaktif. Dan jawapannya terletak pada satu konsep yang sangat-sangat berkuasa. Multimedia interaktif. Inilah dia kuncinya. Inilah alat yang akan buka potensi sebenar dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Baiklah, kita dah jumpa kuncinya. Tapi, apa benda sebenarnya multimedia interaktif ni? Bunyi macam canggih kan? Jom kita bedah siasat sikit. Senang cerita, ia adalah gabungan pelbagai elemen macam teks, gambar, bunyi, video dan animasi. Tapi ada satu bahan rahsia yang penting, iaitu pengguna atau dalam kes ni, pelajar kita boleh berinteraksi secara aktif dengan semua tu. Mereka bukan lagi penonton pasif, mereka dah jadi peserta aktif. Apa yang menarik tentang petikan dari Reddy ni ialah perkataan sinergi dan simbiotik tu. Maksudnya, semua elemen ni bukan setakat kita campak sekali. Tak, tapi ia bekerjasama, saling melengkapi untuk cipta satu pengalaman yang jauh lebih hebat daripada kalau kita guna satu-satu. Jadi, untuk cipta pengalaman yang penuh sinergi ni, apa bahan binaan yang kita perlukan? Sebenarnya ada 5 elemen asas yang membentuk mana-mana multimedia. Inilah dia, teks, grafik, audio, video dan animasi. Setiap satu ni ada kekuatan masing-masing. Tapi, magicnya berlaku bila kita gabungkan semua ni dengan bijak. Barulah kita boleh ubah cara maklumat tu disampaikan dan diterima oleh pelajar. Jom kita mula dengan teks. Tengok ni, nampak jelaskan bezanya? Kalau teks terlalu banyak, padat macam ni, ia boleh membebankan otak pelajar. Kita panggil ni beban kognitif. Kuncinya ialah guna teks yang ringkas, padat dan relevan. Biar mesej tu sampai dengan jelas tanpa buat otak pelajar kita penat. Dan teks zaman sekarang ni bukan macam dulu tau. Dengan adanya alatan macam hyperlink, hypertext dan hyperdocs, teks dah jadi interaktif. Ia boleh hubungkan pelajar ke dunia maklumat yang lebih luas. Ia boleh jadi macam satu pintu gerbang untuk penerokaan yang lebih mendalam. Okey, kita dah kenal semua elemen-elemennya. Tapi, macam mana kita nak gabungkan semua ni dengan cara yang paling efektif? Untuk tu kita kena faham sikit sains di sebaliknya, macam mana sebenarnya otak kita ni belajar. Dan untuk itu, kita akan rujuk kepada teori kognitif pembelajaran multimedia oleh Richard Mayer. Anggap je teori ni macam manual pengguna untuk otak kita. Ia terangkan kenapa multimedia interaktif ni sangat berkesan. Teori ni sebenarnya berasaskan 3 idea yang mudah. Pertama, bayangkan otak kita ni ada 2 pintu masuk maklumat. Satu untuk apa yang kita nampak, iaitu visual, dan satu lagi untuk apa yang kita dengar, auditory. Kedua, setiap pintu ni ada saiz yang terhad. Kita tak boleh sumbat terlalu banyak maklumat sekaligus. Dan ketiga, pembelajaran yang sebenar berlaku bila kita aktif proses maklumat dari kedua-dua pintu ni. Dan visual ni tunjukkan dengan jelas idea kapasiti terhad tu. Fikirkan memori kita ni macam corong air. Kalau kita tuang air banyak-banyak sekaligus, apa jadi? Melimpah kan? Sama macam maklumat. Tapi kalau kita sampaikan maklumat dengan cara yang betul, ia akan diproses dengan elok dan berkesan. Jadi, apa poin utamanya? Senang je, pembelajaran jadi jauh lebih baik bila kita guna kedua-dua saluran visual dan auditori serentak. Contohnya, narasi audio yang menerangkan satu animasi adalah jauh lebih baik daripada animasi yang ada teks panjang lebar kat skrin. Kenapa? Sebab kita agihkan beban tu antara pintu mata dan pintu telinga. Okey, kita dah faham sikit sains di sebaliknya. Sekarang, macam mana kita nak aplikasikan semua ni? Mujurlah ada satu rangka kerja reka bentuk yang mudah nak ingat untuk bantu kita. Namanya CASPER. CASPER ni sebenarnya satu akronim untuk 6 prinsip reka bentuk visual yang penting. Kontras, penjajaran, kesederhanaan, kedekatan, penekanan dan pengulangan. Anggaplah ini macam checklist anda bila nak reka bahan mengajar. Supaya ia bukan sahaja nampak cantik tapi juga jelas dan mudah difahami. Jom kita ambil satu contoh. Kedekatan atau proximity. Cuba tengok beza dia.
Bila gambar dengan labelnya kita letak dekat-dekat macam ni, otak kita secara automatik akan kaitkan kedua-duanya. Ini reka bentuk yang bijak sebab ia kurangkan kerja keras otak untuk faham hubungan antara elemen-elemen tu. Jadi, bila anda gunakan prinsip-prinsip Casper ni, anda bukan setakat susun maklumat atas slide. Sebenarnya, anda sedang mereka bentuk satu alat pengajaran yang selari dengan cara otak kita berfungsi. Pembelajaran jadi lebih mudah dan semula jadi. Dan ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang sangat penting. Dengan semua alatan dan prinsip ni, peranan kita sebagai pendidik sebenarnya sedang berubah. Anda bukan lagi sekadar seorang penyampai maklumat. Anda kini adalah seorang pereka pengalaman pembelajaran. Misi anda adalah untuk cipta satu perjalanan belajar yang menarik, interaktif dan paling penting, berkesan untuk pelajar anda. Jadi, persoalannya, adakah anda bersedia untuk sahut cabaran baru ni?